memperkenalkan produk-produk kesihatan yang berasaskan kepada herba semula jadi dan bahan-bahan pemakanan sunnah halal lagi baik, lagi suci. Apakah produk-produk halalan thayyibah yang dibuat daripada bahan semula jadi kita ni? Yang pertama sekali, RTS menawarkan produk Super Revive. Setiap produk ni yang pertama sekali menjaga usus kita. Bila dia masuk, dia akan selesaikan masalah sembelit, bantu dalam proses penghadaman dan perut kita kempes. Jadi kita elakkan daripada berlaku kanser. Maka berat badan kita pun akan turun dan keluarkan angin-angin yang ada dalam badan. Okay. Yang kedua ialah akan membantu pankreas kita yang mengawal gula dalam badan kita. Masalah yang dihadapi orang kecil manis sebabkan oleh pankreas kita. Pankreas ini dia mengawal gula. Bila dia bantu untuk perbetulkan sistem pankreas, maka gula kita akan stabil, mengelakkan daripada berlaku kencing manis dan seterusnya. Produk ini dia meningkatkan kesihatan hati. Hati ni kerja apa? Hati ni kerja dia ialah untuk mengawal kolesterol. Selalunya kalau kolesterol ini ada dalam saluran badan kita, maka dia akan mengganggu sistem perjalanan darah kita kepada jantung. Jadi dengan sebab tu, bila kolesterol kita kurang, dia jaga kolesterol, maka jantung kita akan jadi sihat. Dan bila jantung jadi sihat, maka darah akan mengalir lebih baik, meningkatkan fungsi otak. Jika sekiranya saluran darah kita blok, maka inilah sebabnya orang jadi stroke. Okey, tapi kalau sistem darah kita naik ke otak itu bagus, maka dia akan meningkatkan fungsi otak. Super Revive ini senang saja kita nak makan, kita tak perlu bancuh, kita tak perlu buat apa. Setiap kotak tu ada 15 sachet. Jadi setiap sachet tu kita ambil dan kita terus masukkan saja ke dalam mulut. Okay. Baik, kita pindah kepada produk yang kedua yang kita panggil sebagai Super Booster. Khasiat dia ialah dia memperbaiki sistem darah. Okey, dia akan lancarkan darah, menstabilkan pankreas kita untuk mengawal gula. Jadi bermaksud produk ini juga untuk membantu mengelakkan daripada berlaku diabetes atau kencing manis. Kemudian bila perjalanan darah kita elok, maka dia akan membantu sistem buah pinggang kita jadi elok dan dia mengelakkan daripada berlaku prostat, membantu meningkatkan kesuburan. Di dalam tu ada satu bahan yang kita namakan dia sebagai AFA, Alpha-Nizomenon Floss Aqua. FA ni dia sejenis rumpai yang ada di Tasik Clement di Oregon, US, dan hanya boleh dapat di situ saja yang berkhasiat. AFA ini dia dipanggil sebagai molekul cinta. Jadi dia ni boleh meningkatkan fungsi otak. Dia boleh memberi sistem ketahanan badan untuk keseluruhan badan. Dia mempunyai antioksidan yang sangat tinggi dan dia boleh melindungi sel-sel daripada mudah rosak. Bukan setakat itu, dia juga akan membantu ibu sel kita. Air sumsum tu ialah ibu sel kita. Bila sel mati akan diganti oleh sel-sel baru. Daripada mana sel-sel baru tu datang? Dia datang daripada ibu sel. Jika sumsum tu tak sihat, dia akan lahirkan anak-anak sel yang tak sihat. Jadi bila sel-sel yang sakit ni mati, diganti dengan sel-sel yang tidak sihat, sebab ibu tidak sihat. Jadi AFA ni membantu untuk mengaktifkan ibu sel dan menyihatkan ibu sel. Jadi bila bahan ini ada dalam Super Booster kita ni, dia boleh membantu semua organ-organ kita untuk mendapat sel-sel yang sihat daripada ibu sel. Dengan tu dia boleh mencegah daripada sakit sendi, sakit saraf, mencegah kanser dan membantu paru-paru kita. Sebab sel-sel paru-paru terutamanya kepada orang yang hisap rokok, orang yang
tidak menjaga kesihatan paru-paru, jadi sel ni akan mudah mati. Bila mudah mati, dia akan mengaktifkan ibu sel paru-paru supaya melahirkan sel-sel yang baru untuk paru-paru. Dia juga akan membantu kesihatan jantung. Jadi produk ini boleh dikatakan sangat bagus. Selain daripada AFA ni, dia juga ada cadawan harimau, dia juga ada buah durian Belanda. Ini semua akan membantu di dalam mengaktifkan sel dan mengelakkan daripada sel-sel ini mengalami kanser. Okey, jadi itu produk Super Booster. Yang ketiga kita panggil Booster Coffee. Orang lain minum kopi untuk santai-santai, untuk minum petang. Tapi minum kopi kita yang pertama melancarkan sistem darah. Bila sistem darah kita lancar, dia juga membantu untuk mengikis kolesterol yang ada dalam saluran-saluran. Maka kesihatan jantung kita juga akan bagus. Dan kita masukkan dia susu kambing. Susu kambing ini ialah susu yang sangat bagus untuk kesihatan tulang. Jadi kita masukkan premium Robusta ataupun kita masuk kopi Robusta dalam tu, supaya walaupun ada orang yang tak boleh minum susu kambing, dia tak boleh bau kambing, tetapi dia pun tak tahu bahawa dalam tu ada susu kambing. Dan kita masukkan juga kurma dalam tu. Jadi bahan kurma ini akan memberi tenaga dan akan mengurangkan tekanan dalam fikiran kita. Jadi kalau orang-orang tension, stres banyak, minum kopi kita, dia boleh kurangkan stres. Bagi orang yang student, orang yang belajar, yang nak menghafal, mudah untuk dia menghafal. Bagi orang yang sudah dewasa, dia akan dapat membantu supaya kita tidak mudah lupa. Booster Coffee ini dalam setiap kotak ada 15 sachet. Setiap sachet itu kita bancuhlah dengan air panas 150 mm air. Sebab kalau kita bancuh lebih daripada 150 mm air boleh, tapi rasa dia jadi kurang sedap lah. Yang seterusnya ialah susu Royal Imperial. Okey, tapi susu Royal Imperial ini dia boleh menggantikan kopi, sebab dia tak rasa susu, dia rasa seolah-olah kopi juga, sebab kita masukkan dalam tu kopi Arabica untuk memastikan orang yang tak suka susu kambing. Jadi kita jadikan perasa dia sebagai perasa kopi Arabica. Produk ini yang pertama dia kawal, dia bantu sistem tulang kita, dia mengawal sakit sendi, dia mengelakkan daripada berlaku arthritis. Jadi dia membantu tulang. Yang kedua, dia akan membantu hati kita supaya sihat, mengawal kolesterol. Jadi bila kawalan kolesterol bagus, jadi kesihatan jantung juga akan bagus. Dan dia mengawal fungsi otak dan juga mental kita. Bantu untuk menambah sistem daya ketahanan badan, dan dia boleh membantu kita untuk proses penghadaman. Dan dia akan memberi kita awet muda, sebab dia akan membantu untuk mencantikkan kulit, mencantikkan kuku. Dan bagi orang yang asma, dia boleh membantu untuk mengurangkan masalah gejala asma. Sebenarnya Royal Imperium ini ialah kita makan rempah-rempah saja, inci, boswellia, kunyit semua ni. Untuk Royal Imperium ni dia banyak dicampur dengan rempah-rempah yang baik, dan dimasukkan susu kambing dengan kopi Arabica. Okey, so itu ialah Royal Imperium. Dan seterusnya produk kita ialah kita panggil Moringa. Kita tengok fakta mengenai Moringa ni, ekstrak Moringa ni, dia sejarah penggunaan untuk rawatan atau untuk perubatan, dia sudah start sejak 4,000 tahun yang lalu. Dan dia boleh merawat
lebih daripada 300 jenis penyakit. Kalau suruh saya sebut 300 jenis penyakit, saya pun tak mampu nak sebut 300 jenis penyakit. Jadi maksudnya apa saja sakit, dia boleh gunalah. Dan dia diiktiraf oleh WHO, Badan Kesihatan Dunia, sebagai superfood ataupun pokok ajaib. Moringa ni saja dia boleh selesaikan boleh membantu 300 jenis penyakit. Jadi yang nampak dengan jelasnya ialah ada 15. Dia boleh menyelesaikan masalah merawat asma, sistem ketahanan badan, kesihatan mata, kawal paras gula, kesihatan jantung dan banyak lagi lah. Dia mempunyai lebih daripada 90 jenis nutrition, makanan yang bagus dalam moringa ni. Dia ada 46 jenis antioksidan dan dia ada 36 jenis bahan sebastian yang boleh mengelakkan daripada radangan. Dia anti radang. Apabila sel kita meradang, kita sakit. Jadi dia mengelakkan daripada sel-sel kita meradang dan mengelakkan daripada sakit. Jadi cukup luar biasa khasiat moringa ni. Jika saya buat perbandingan, moringa ni kalau bandingkan vitamin C dalam buah limau, moringa ni mempunyai 7 kali lebih vitamin C. Kemudian kalau kita bandingkan dengan vitamin A dalam carrot, moringa ni dia mempunyai 4 kali lebih tinggi vitamin A. Dan kalau kita berbandingkan kalsium di dalam susu, dia 4 kali lebih banyak kalsium berbanding susu. Dan jika kita bandingkan dengan potasium yang ada dalam pisang, ya, moringa ni dia 4 kali lebih tinggi potasium berbanding dengan pisang. Okey, jadi khasiat-khasiat ini semuanya dimasukkan ke dalam moringa plus, dan dia dicampurkan dengan monk fruit. Monk fruit ni pemanis yang rendah kalori. Okey, monk fruit ni sendiri pula mengelakkan daripada sakit kerongkong, mengelakkan daripada batuk dan mengeluarkan toksin-toksin dalam badan, dan dia menyejukkan badan. Jadi kita tak menggunakan gula, kita menggunakan pemanis monk fruit yang juga mempunyai khasiat-khasiat lain. Dan dimasukkan juga dengan soy protein isolate. Okey, protein isolate ni ialah bahan yang aktif di dalam soya tu. Seterusnya kita ada super shaping. Super shaping ini juga mempunyai moringa. Super shaping ni kita boleh makan macam kita makan snack ataupun Coco Crunch. Kita makan apa-apa snack lah, boleh dicampur dengan susu. Kita boleh makan pagi, dia sedap. Jadi produk ini selain daripada faedah-faedah moringa tadi yang kita cerita, dia juga membantu untuk mengawal insulin. Dia juga membantu untuk menyihatkan pankreas kita, akan mengawal tekanan darah yang ada dalam badan kita. Kemudian dia juga boleh mengawal kerosakan saraf. Saraf-saraf rosak akan jadi gangren. Jadi dia akan membantu untuk mengawal saraf kita, meningkatkan tenaga dan boleh memberi fokus, terutamanya kepada orang-orang yang sedang belajar, yang nak menghafal, mengelakkan daripada kita jadi mudah lupa, mengurangkan risiko sakit jantung. Jadi itu dia super shaping. Jadi super shaping ni dia akan memberi kita kenyang lama. Dia akan boleh mengelakkan kita daripada makan banyak, daripada kita kerap lapar, mengurangkan berat badan. Okey, dan bila dia kenyang lama, kita akan kurang makan. Kalau bulan puasa tu kita makan dia selepas sahur, maka kita akan bertahan. Mungkin seterusnya kita panggil TQ5 ataupun kita panggil Thymokinone. Produk Thymokinone ini dibuat daripada habatus saudah. Habatus saudah ni dalam hadis pun dah sebut, pada habatus saudah ada penawar bagi semua penyakit kecuali mati. Okey, tapi Trimok ni kita tak buat daripada habatus saudah tu sendiri. Kita ambil Thymokinone tu. Thymokinone ni apa dia? Thymokinone ni ialah bahan aktif yang ada di dalam
Habatus saudah tu. Bahan aktif ini dia mempunyai antioksidan tinggi, dia boleh kawal paras gula, kemudian dia membantu hati kita jadi kolesterol akan kurang dan berbagai penyakit kronik kita boleh gunakan. Dia dibuat dalam bentuk pil jadi kita boleh makan dia. Semua produk kita bergantung pada keadaan. Sekiranya dia sihat, mungkin dia boleh ambil sekali sehari. Kalau dia dah sakit lama, dia boleh ambil lebih daripada sekali, bergantung kepada keadaan dia. Okey. Dan akhir sekali, produk kita yang ke-8 yang kita sediakan ialah Raja Makjun. Hanya Makjun ni dia ialah untuk memberi tenaga dan melancarkan perjalanan darah untuk laki-laki, menyebabkan sistem darah dia cantik. Dia bantu mencegah kerak kencing dan juga kencing tak lawas. Okey, dan mengelak ataupun membantu supaya tidak berlaku prostat. Tapi produk ni biasalah, produk-produk yang Makjun ni difokuskan kepada laki-laki. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk laki-laki, wanita pun boleh makan. Okey, untuk laki-laki selalu orang sebut ni wanita perlukan laki-laki. Jadi laki-laki perlukan power. Okey, jadi Makjun ini akan memberi power terutamanya kepada laki-laki. Kita tengok bahan dia. Kita ada ubi jaga, kita ada ginseng, tunjuk langit, ada maka, ada tongkat ali. Semua ni akan memberi tenaga. Itu 8 jenis produk yang berasaskan kepada herba semula jadi, pemakanan sunnah dan juga halalan thayyibah.